Oh. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Santara Sekretariat Subramaniam. Saya berada di Bukit Slim di kawasan Ulu Slim. Jadi akhirnya kami berjaya menjumpai bunga rafflesia, salah satu parasit yang kita boleh jumpa di 4 negeri, iaitu di Pahang, Kelantan, Perak dan Terengganu. Dan ini adalah pokok akar atau kita sebut akar Liana tetrastigma, iaitu 4 sudut, dan bunga rafflesia sebagai parasit hanya boleh tumbuh pada Liana tetrastigma, dan orang kampung sebutnya sebagai akar anggur Jadi beruntung kita dah jumpa beberapa kuduk dan juga bunga rafflesia yang sudah mula mati dah lebih daripada seminggu, dan selepas ini kita mungkin akan jumpa dalam 3 bulan akan datang kuduk yang berbentuk kubis akan membuka dalam tempoh seminggu saja. Jadi petuah kita ada perumah Liana tetrastigma dan ada bunga rafflesia spesies Cantley di kita ini tak bulan nak buka mati. Nanti jarak 1 bulan lagi. Santara Sekretariat Subramaniam selaku Presiden Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia. Di atas saya itulah spesies Cantley. Wah, jarang nak jumpa Berada di Ulu Slim, dan bersyukur 1,5 jam kami memasuki kawasan hutan simpan di Ulu Slim ini, dan akhirnya kami berjaya dikemudi oleh Pak Cu dan Mak Cu dan isteri dan suami Bima bersama dengan kawan rakan saya tu Encik Mahmud. Jadi bunga ini adalah spesies parasit. Ia hanya boleh dijumpa di 4 negeri saja di semenanjung Malaysia, dan merupakan bunga terbesar di dunia. Tiada daun, tiada akar, dan ia merupakan parasit yang menumpang di atas Liana tetrastigma. Biasanya di kawasan yang berair, biasanya sungai ataupun alur air. Di situ saja kita boleh jumpa. Jadi kami berjaya, dan spesies ini dah lebih daripada seminggu, dan kuduk-kuduk yang lain akan membuka dia punya kelopak dalam tempoh 3 bulan dari sekarang. Jadi kita kena tahu proses untuk mekarnya bunga rafflesia hanya seminggu saja. Kadang-kadang 5 hari. Kalau hujan lebat, kerap hujan, ia akan cepat mati dan jadi warna hitam. Tetapi tempoh semayan ataupun benih ini tumbuh akan mengambil 9 bulan. Daripada bentuk beri mengambil 2 bulan, bentuk ciku 2 bulan lagi, bentuk manggis 2 bulan lagi, dan bentuk kudup kubis 2 bulan seterusnya. Jadi dalam tempoh 9 bulan baru akan berlaku satu tempoh seminggu bukaan kelopak bunga rafflesia. Jadi bukan senang nak jumpa Kita perlu masuk hutan mencari bunga rafflesia, dan tak perlu ke Sabah, ke Indonesia. Di Ulu Slim pun ada. Kita sama-sama pelihara spesies terancam ini kerana spesies ini sukar dijumpai. Bertuah kami hari ini. Salam mesra alam, dan moga hidupan liar, tumbuhan, vegetasi, binatang hidup sejahtera untuk kesejahteraan Malaysia. Salam salam, Profesor Dr. Santara Sekretariat Subramaniam. Di atas kepala saya bunga spesies Cantley. Di Malaysia dominan Cantley, Kerry dan Azlani. Biasa di hutan belum. Saya biasa ke hutan belum. Tapi tak sangka di Ulu Slim bertuah pada hari ini kami dapat jumpa bunga rafflesia Cantley. Agaknya besar juga, dalam setengah kaki kelopaknya, dan ia akan mula mati sebab dia dah layu dalam tempoh seminggu lebih. Jadi kita nampak di situ banyak kudup yang berbentuk kubis. Mungkin dalam tempoh 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan ia akan berkembang. Dan siapa yang bertuah untuk melihat ni, pastikan anda datang ke Ulu Slim. Tetapi ingat, bunga ini adalah bunga didaftarkan di bawah IUCN, iaitu bunga terancam, spesies terancam. Jangan sesekali ambil
bawa balik untuk buat ubat dan sebagainya, kerana ia adalah bunga terancam dan hanya boleh dilihat saja. Tidak dibenarkan untuk sentuh juga kerana ia mempunyai debu-debu halus yang merupakan pemikat untuk serangga, biasanya lalat hutan, tebuan dan sebagainya, dan ia berbau busuk biasanya, dan bau itu yang menyebabkan bunga ini disebut bunga bangkai. Dan juga bunga, di mana ada bunga di sini bau bangkai, di situ akan ada spesies harimau Malaya. Jadi harimau suka makan daging, bau ini akan jadi tarikan untuk harimau hadir ke kawasan sungai untuk minum dan juga melihat ataupun meronda kawasan tempat ini kerana bau dia yang kuat. Tapi jangan risau, bau di bunga Rafflesia Malaysia tidak berapa kuat sangat, namun kita pastikan spesies terancam ini sentiasa dipelihara, sentiasa dijaga agar dapat dilihat oleh generasi masa akan datang. Okey, pastikan ia adalah parasit. Hanya bunga kembar seminggu, mekar seminggu, maka sukar nak jumpa. Mudah-mudahan kita akan jumpa lain kali. Jadi ini bunga Rafflesia ni kat atas pokok Liana tetrastigma. Jadi kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh, hanya terlihat di bahagian atas saja. Syabas untuk semua. Syukur kita ada keunikan hazanah yang kita perlu jaga. Dan masalah utama kepada bunga Rafflesia adalah ancaman hutan, di mana hutan dimusnahkan. Kemudian tak ada pengetahuan tentang akar ataupun liana tetrastigma. Orang tebang pokok, maka ia akan hilang begitu saja. Termasuk juga pencemaran air dan juga gangguan daripada orang asli ataupun orang tempatan yang mengambilnya untuk jadikan ubat, tetapi tidak disahkan sebagai mujarab. Itu hanya amalan tradisional. Jadi kita pastikan Rafflesia selamat sebagai hazanah di Malaysia. Dihilang. Jadi kita pastikan spesies ini dipelihara untuk anak-anak kita datang tengok walaupun dalam hutan. Syabas. Saya betul dapat jumpa bunga Rafflesia. Nah, saya kurang pandai juga. Ya, kamu sonok melihat bunga pakma. Lihat Bunga pakma. Iya ya. Terima kasih, kami bersama Pak Cu. Baik, ini akar tetrastigma, ia adalah perumah dan Rafflesia akan tumbuh. Ini dah bentuk ciku Mula-mula daripada bentuk berry, bentuk ciku, manggis, kemudian akan membesar menjadi kubis. Last kali seminggu dia akan kembang jadi bunga Rafflesia. Jadi tetrastigma liana ni hanya boleh kita jumpa di kawasan berair, aliran air, dan Rafflesia hanya tumbuh di atas tetrastigma. Dia adalah perumah. Ini adalah perumah, dan Rafflesia adalah penumpang ataupun dia adalah parasit. Jadi keuntungan adalah pada parasit, iaitu dia ambil nutrien. Sebab tu Rafflesia adalah spesies yang menjalankan proses holosintesis ataupun dia menyerap nutrien daripada tetrastigma akar ni. Sebab tu dia boleh tumbuh di atas perumahnya dan akhirnya kembang sebagai bunga Rafflesia ataupun bunga pakma, bunga bangkai. Okey, harap kita sama-sama pelihara hutan biar hutan selamat dan sejahtera. Kawasan ini popular dari segi ekoturism, dan pastikan akar-akar atau beliana begini tidak dipotong sesuka hati kalau masuk hutan sebagainya, dan pastikan bunga pakma terus menyerlah di negara Malaysia. Nama saya yang lain.
Jadi unik ya, unik. Dia menjalar di atas pokok yang besar dan warna di belakangnya lah warna merah. Ya, kita nampak di sini warna merah. Okey, yang mamalia kecil, maka kita janganlah ambil pokok buah ni kalau boleh, sebab itu adalah makanan untuk hutan ya. Semua buah nanti burung biarlah mereka makan. Okey, kami berada di Bukit Slim, Ulu Slim. Kami bersama dengan Pak Jo, Mak Jo, Mima istrinya dan Encik Mahmud. Saya Presiden Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia. Inilah pokok yang cukup unik, dia punya akar vanilia, dan kami berjaya tengok bunga rafflesia tadi. Syukur, mudah-mudahan hutan di Malaysia selamat. Pastikan kita jaga alam sekitar dengan baik, dan ia adalah khazanah untuk semua. Lambai semua. Yeay.